kisah seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta dan pemilik alam ini. Lelaki dan manusia yang dimaksudkan itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukurnya saya dan kita semua yang mendengar, lelaki ini adalah Rasul kepada umat akhir zaman. Betapa bahagianya saya dan kita semua bila Allah pilih untuk saya dan kita semua menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak 1400 tahun yang lalu, kesemua mereka yang hidup adalah umat Nabi Muhammad, Islam ataupun mereka tidak Islam. Maka saya menyeru kepada semua manusia yang masih lagi hidup di atas muka bumi pada hari ini, ayuhlah sama-sama kita melafazkan kalimah Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahawa yang bernama Muhammad itu, beliaulah pesuruh Allah, Nabi akhir zaman yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Allah memilih kota Mekah kerana banyak keistimewaan dan kelebihan kota Mekah, seperti mana yang disebutkan oleh sejarawan Islam. Antaranya di situ mempunyai tapak Kaabah ataupun bangunan Kaabah yang telah pun ditawaf kelilingnya semenjak daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Puluhan ribu tahun yang lalu, manusia telah pun mengerjakan haji dan tawaf di keliling Kaabah tersebut. Nabi Muhammad betul-betul daripada kota Mekah yang kita tengok pada hari ini. Rumah yang Nabi dilahirkan, kalau kita keluar sikit daripada Masjidil Haram, keluar melalui Marwah, pintu Marwah, kemudian ambil ke kanan, kita akan jumpa 500 meter daripada pintu Marwah tu lebih kurang ada perpustakaan Mekah. Di dalam perpustakaan itulah dahulunya adalah rumah yang mana Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok Wan Nabi Abdul Muttalib ada 10 orang anak laki-laki. Orang dulu-dulu, Arab ke, Melayu ke, anak ramai. Orang dulu-dulu. Dan Tok Wan Nabi Abdul Muttalib ni ada 10 orang anak laki-laki. Anak perempuan 5-6 orang. Jadi ramai anak, dan hasil daripada beberapa orang isteri lah anak-anak itu, beberapa orang isteri. Daripada 10 orang anak lelaki ni, maksudnya daripada 3 orang isteri. Daripada 3 orang isteri. Dan antara yang terkenal bapa saudara Nabi ialah Abu Talib. Ini yang paling terkenal sekali lah. Iaitulah anak-anak Abdul Muttalib. Kan 10 orang lelaki. Ada Abu Talib, ada Hamzah, ada Al-Harith, ada Abu Lahab. Okey, ini semua ada Al-Abbas kan, dan ada lagi lah, yang lagi 5 lagi. Yang ni semua adalah anak-anak lelaki Abdul Muttalib, dan mereka adalah pak-pak menakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tanya pak menakan Nabi belah ayah ada berapa orang? 9 pak saudara Nabi. Dalam bahasa Arab dipanggil a'mam ataupun mufrad dia amun, jamak dia adalah a'mam. 10 orang ni yang paling bongsu bernama Abdullah.
paling bongsu, iaitu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muttalib pernah bernazar, sekiranya Allah Ta'ala bagi kat dia 10 orang anak, dia nak sembelih seorang. Dia nak sembelih seorang. Itu nazar dia. Dan cerita tu panjang lah. Dan akhirnya dia tak jadi sembelih lah. Akhirnya dia tak jadi sembelih. Sebab setiap kali undian dibuat untuk anak mana yang nak disembelih, undian itu terkena pada seorang anak dia yang bernama Abdullah. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib, yang paling dia sayang, yang paling tampan, anak yang paling baik, namanya Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, sirah ni seronok. Baru kita faham, betul-betul kita faham keluarga Nabi ni main daripada keturunan bangsawan yang ada akhlak yang baik. Bangsawan yang ada akhlak yang hebat, yang baik dan tidak menzalimi orang. Puak-puak penakan Nabi pun semua begitu. Tidak menzalimi orang, tidak guna harta kerajaan untuk kemewahan diri sendiri. Al-Abbas, Abu Talib, Hamzah, semua ni bangsawan-bangsawan, pemimpin-pemimpin Mekah ketika itu, tetapi mereka sangat amanah. Mereka adalah orang-orang baik yang amanah. Kemudian yang paling Abdul Muttalib sayang adalah yang bongsu ni, bukan sebab dia bongsu, tetapi sebab dia yang paling tertib sekali di kalangan anak-anak. Kita kalau anak ramai kan, anak yang paling rajin tolong kita, yang paling tertib dan paling beradab, itulah yang paling kita sayang, walaupun kita tidak membezakan kasih kepada mereka, setiap seorang daripada mereka. Kita tak beza, tapi perasaan kasih kita tu lebih dekat hak baik tadi ni. Yang paling baik, dah lah baik, pandai pula, rajin pula tolong kita. Itulah sifat kepada ayah Nabi, iaitulah Abdullah ibn Abdul Muttalib. Tuan-tuan, kemudian akhirnya Abdullah ini dikahwinkan dengan seorang wanita yang juga mempunyai nasab dan juga keturunan kabilah yang terkenal daripada Bani Zuhrah, iaitulah Aminah binti Wahab. Maka berkahwinlah satu orang lelaki, anak yang paling disayangi oleh Perdana Menteri Mekah ketika itu, iaitulah Abdul Muttalib. Anak dia yang paling baik, yang paling tertib, yang paling beradab, yang paling rajin. Abdullah berkahwin dengan seorang wanita yang ketika itu daripada Bani Zuhrah ini, wanita ini anak dara yang paling terkenal ketika itu, datang juga daripada kabilah yang baik, yang terkenal dengan kemuliaan kabilah Bani Zuhrah itu, iaitulah Aminah binti Wahab. Akhirnya pasangan ini berkahwin, kedua-dua ini berkahwin, dan mereka menetap di kota Mekah.